Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat datang ke Expo Selangkah ke UiTM. Jadikan UiTM pilihan nombor 1. Saya, Dr. Muhammad Muzamil bin Mahad, mewakili Fakulti Sains Gunaan akan menerangkan sedikit berkenaan Fakulti Sains Gunaan yang juga dikenali sebagai Faculty of Applied Sciences atau FSG. Tuan-tuan dan puan-puan, fakulti ini diterajui oleh seorang dekan iaitu Profesor Teknologis Dr. Muhammad Rozi Ahmad dan dibantu oleh seorang timbalan dekan akademik iaitu Dr. Fadilah Lamun dan saya sendiri sebagai timbalan dekan penyelidikan jaringan industri dan alumni. Kita juga dibantu oleh timbalan dekan hal ehwal pelajar dan 5 ketua pusat pengajian, ketua pentadbir dan juga beberapa pegawai sains. Fakulti Sains Gunaan telah ditubuhkan pada tahun 1967 dan telah dijenamakan semula pada tahun 2000 sebagai Fakulti Sains Gunaan. Kampus-kampus yang terlibat dalam menawarkan program Fakulti Sains Gunaan adalah seperti yang kita dapat lihat di layar, iaitu 10 buah kampus di serata Malaysia. Program-program yang ditawarkan di Fakulti Sains Gunaan merangkumi beberapa program yang amat relevan kepada pihak industri dan semua stakeholder yang terlibat, iaitu pemegang taruh bagi bidang-bidang keutamaan di Malaysia dan negara-negara maju. Antaranya termasuklah bidang yang kita dapat lihat di layar, iaitu green technology, basic of metals, textile technology, food technology, polymer technology, biology, physics, chemistry, environmental technology dan beberapa lagi program yang akan saya perincikan sebentar lagi. Adik-adik dan juga ibu bapa yang saya hormati, program di Fakulti Sains Gunaan dipacu oleh beberapa kecemerlangan oleh tenaga pengajar yang sedia ada. Mereka ini merangkumi generasi-generasi yang berbeza dan sehingga kini Fakulti Sains Gunaan unggul sebagai fakulti utama yang menawarkan program-program berimpak di seluruh sistem UiTM. Para pensyarah dan ahli akademik di Fakulti Sains Gunaan telah menerima beberapa award dan pengiktirafan dari dalam dan luar negara. Di Fakulti Sains Gunaan kita mempunyai 70 makmal pengajaran, 30 makmal pendidikan dan juga 8 lecture hall utama. Fasiliti yang ada di UiTM tentu sekali adalah bertaraf dunia. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, menurut kajian kebolehpasaran yang telah dijalankan di peringkat UiTM dan Kementerian Pengajian Tinggi, berikut merupakan rakan industri yang telah menerima graduan-graduan Fakulti Sains Gunaan di seluruh Malaysia dan juga di peringkat antarabangsa. Antaranya Petronas, Pro2, Top Glove, Siti Khadijah, Pharma Niaga, Uniqlo dan sebagainya. Kini saya kongsikan beberapa program yang ditawarkan di Fakulti Sains Gunaan. Fakulti Sains Gunaan mempunyai 5 pusat pengajian, iaitu Biology, Physics and Material Science, Chemistry and Environment dan Industrial Technology dan juga kita ada Graduate Studies. Terdapat 20 program ijazah sarjana muda pertama, 8 program diploma dan 2 program pra-diploma. Kita menawarkan 1 program PhD dan 14 Master of Science by Research. Berikut merupakan program-program yang ditawarkan secara spesifik oleh Fakulti Sains Gunaan, iaitu program pra-diploma Sains untuk tempoh 6 bulan dan berada di lokasi-lokasi kampus UiTM seperti yang tertera di layar. Kita juga menawarkan program pra-diploma STEM-C dan Sastra yang menawarkan 2 semester di kampus-kampus berikut. Manakala program diploma, kita menawarkan program-program yang bertempat di kampus-kampus cawangan seperti Arau, Kuala Pilah, Kota Samarahan, Jengka, Tapah, Sabah dan Sarawak,
Bukit Besi dan juga Kuala Pilah bagi program-program yang kita dapat lihat di layar. Bagi program School of Biology di peringkat ijazah sarjana muda yang pertama, kita ada program Biology, Biomolecular Science untuk tempoh 3.5 tahun ataupun 3 tahun setengah. Lokasinya adalah di Shah Alam, Negeri Sembilan, Perlis dan Pahang. Program Sustainable Marine Technology 3 tahun untuk tempoh 3 tahun di UiTM Perlis. Program Applied Microbiology 3 tahun setengah di Shah Alam. Dan program Biodiversity Management untuk tempoh 3 tahun di UiTM Pahang. Bagi School of Chemistry and Environment, kita menawarkan program Chemistry Science, Applied Chemistry, Environmental Technology, Chemistry, Forensic Analysis untuk tempoh pengajian 3 tahun setengah di kampus-kampus Shah Alam, Negeri Sembilan, Perlis, Pahang dan Sarawak. Manakala, program Industrial Hygiene, Technology dan Safety untuk tempoh 4 tahun ditawarkan di UiTM Shah Alam. Bagi program Fizik dan Bahan, kita menawarkan program Physics, Industrial Physics dan Material Science and Technology untuk tempoh pengajian 3 tahun setengah dan kursus ini ditawarkan di lokasi UiTM Shah Alam, Perlis dan Pahang bagi Physics dan Industrial Physics dan Material Science di UiTM Shah Alam sahaja. Seterusnya, bagi School of Industrial Technology, kita menawarkan program Furniture Technology untuk tempoh 3 tahun di UiTM Pahang, program Eco Technology 3 tahun setengah di UiTM Shah Alam, Technology in Textile and Apparel 3 tahun di Shah Alam, Textile Science and Fashion Technology and Art Textile Design 3 tahun plus 1 tahun setengah di UiTM Shah Alam, Textile Science and Fashion Technology and Fashion Design 3 tahun dan 1 tahun setengah di UiTM Shah Alam. Kedua-dua program ini merupakan program dual degree yang mana pelajar akan memperoleh 2 ijazah setelah tamat tempoh 4 tahun setengah. Kita juga menawarkan program Engineered Polymer Technology untuk tempoh 3 tahun setengah di UiTM Shah Alam dan kampus UiTM Arau. Kita juga menawarkan program Science and Food Technology untuk tempoh 4 tahun di UiTM Shah Alam dan juga UiTM Kuala Pilah. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, di peringkat yang lebih tinggi, Fakulti Sains Gunaan menawarkan bidang Master of Science bagi program-program berikut dan ijazah Doktor Falsafah iaitu Doctor of Philosophy in Science. Saya kongsikan di sini adalah senarai rakan kolaborasi dan institusi pengajian tinggi di peringkat antarabangsa yang telah menjalin kerjasama bersama Fakulti Sains Gunaan untuk memperkasa kandungan kurikulum, penyelidikan dan juga projek-projek berimpak tinggi. Antaranya Imperial College London, University of Dundee, Institut Kimia Malaysia, Continental The Future in Motion, Malaysian Rubber Council, Malaysia Textile and Apparel Centre, ALS, Universitas Indonesia dan beberapa lagi institusi seperti yang kita lihat di layar. Dikongsikan sedikit berikut adalah beberapa program dan aktiviti yang telah dijalankan yang melibatkan para pelajar di peringkat nasional dan juga international. Pelajar berpeluang untuk menghadiri program di luar negara ataupun di dalam negara untuk memastikan hasil dan kualiti pelajar yang telah menjalani program akademik di Fakulti Sains Gunaan mempunyai nilai tambah dan keboleh pasaran yang tinggi. Selain itu, kita juga menggalakkan pelajar untuk mobile ataupun menghadiri beberapa untuk tempoh tertentu di universiti dan institusi luar negara antaranya di Jepun, Thailand, Korea dan United Kingdom.
Fakulti Sains Gunaan menerima pengiktirafan untuk 3 subjek utama iaitu Kimia, Fizik dan Astronomi dan juga Sains Bahan, di mana 3 subjek utama ini telah disenaraikan dalam ranking by subjek di peringkat dunia. Tuan-tuan dan puan-puan, untuk pengetahuan, Fakulti Sains Gunaan merupakan fakulti unggul dalam pelbagai bidang, terutama dalam penyelidikan, akademik dan juga pembangunan staf. Berikut merupakan anugerah dan pengiktirafan yang telah diterima oleh Fakulti Sains Gunaan. Berdasarkan kepakaran yang telah ditawarkan oleh Fakulti Sains Gunaan, penyelidik dan ahli akademik menerima kepercayaan untuk menjalankan projek berimpak tinggi melalui penerimaan grant-grant penyelidikan bagi melaksanakan projek yang berkaitan dengan industri. Kita juga telah menjuarai banyak pertandingan inovasi di peringkat nasional dan juga internasional. Untuk pengetahuan tuan-tuan dan puan-puan, Fakulti Sains Gunaan mempunyai produk hasil inovasi yang telah dikomersialkan. Antaranya adalah Dr. Aziz Perfume yang telah diterima baik oleh seluruh masyarakat Malaysia. Selain itu, kita juga mempunyai produk Una Coffee hasil inovasi penyelidik Dr. Aida dan juga sos Paina yang diterajui oleh Dr. Fadilah dan pasukannya. Fakulti Sains Gunaan juga kerap kali muncul di media sosial untuk memastikan bahawa sains boleh dikomunikasikan dengan baik dan juga ini adalah bukti bahawa ahli akademik diiktiraf di peringkat nasional dan juga internasional. Berikut merupakan beberapa fasiliti yang ada berhampiran Fakulti Sains Gunaan, termasuklah alat berteknologi tinggi dan juga fasiliti dari segi penyediaan untuk pelajar, iaitu kita juga ada coffee house. Oleh itu, sebagai kesimpulan, saya ingin mengajak tuan-tuan dan puan-puan dan bakal pelajar untuk memilih UiTM sebagai pilihan pertama dalam proses pemilihan dan proses permohonan universiti dan pilihlah Fakulti Sains Gunaan sebagai pilihan utama. Sekian, terima kasih.